warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Muhammad Ahmad Hazwan bin Abdul Hamid, wakil daripada Company Cari, ingin persembahkan kisah company kami bertajuk Kehidupan PLKN dan juga kerana pelatih-pelatih PLKN di Camp PLKN serta bila memilih di dalam kisah ini diguna pakai untuk dunia luar. Sekian, terimalah persembahan daripada kami Company Cari. Kau tengok si Ayu tengah. Ayu. Ayu Pak-An. Gila. Super cepat. Saya salah. Sungguh sebenarnya. Ayo. Juga ada tambahan. Betul. Tapi. Apa dia baju basah? Baju basah ya. Basah ada pergi. Apa basah? Kosong tidak tadi. Banyak perut lepo. Oh. Dah lok. Malam tidur. Oh, terlampu pula dah. Apa dia depa ni tak nampak dalam? Oh, tu dia. Pinjam set. Tak tangan. Oh, cepat lah. Matahari. Bau kopi dah. What? Tutuplah bawah terus. Tak nampak muka. Oh. Dia bukan baju saya. Saya tahu letaknya. Macam ni buka tak naik buka lah. Dia pun buka dah. Betul. Tunggu buka dah dia buka. Comel. Kebetulan jom. Hello. Cikgu. Hello. Amboi nampak.
Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Semangat. Okey, sebelum kita memulakan kelas pada pagi ini, saya meminta agar kamu semua masuk dalam kumpulan kecil kamu. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah, sekarang kamu semakin pantas. Okey, beri tekan kepada diri. Okey, sebelum kita menamatkan kelas pada hari ini, saya ingin meminta wakil dari Wira dan Wira Cali atau tak kisahlah Wira apa pun, jadi Wira dan Wirawati, untuk berkongsi apa yang kamu telah dapat dalam kelas pembinaan karakter pada kali ini. Saya nak Wira Cali. Okey, boleh tampilkan apa? Beri tepukan untuk Roti. Sebelum sana, sharing sana. Ya. Apa yang dia bawa kamu je? Kak dia tu macam tu. Kamu je dulu. Minta maaf. Minta maaf kepada Chan. Saya akan tahu dia. Ya, saya simpannya kepada dia dan I blame orang lain. Tapi lepas audio ini, saya rasa saya sudah berubah. Ubah. Bagus. Boleh tepukan kepada Roti. Untuk dia berubah. So dia ada berubah ya. Okey, bagaimana dengan Wirawati? Okey. Okey, bertukar kepada Lima Sen. Kita nak pergi. Oh, manis. Sen, jangan dia lebih. Okey, boleh. Saya ni sombong. Saya suka cari pasal dengan orang lain. Tapi sekarang tak pada. Alhamdulillah dia telah berubah jalan yang benar ya Allah. Okey, hello. Kamu tidur ke kamu mengelama ni? Kalau kamu tengok dia, kamu jangan potong yang saya. Kamu duduk diam-diam eh. Okey, alhamdulillah kesimpulan di sini kamu telah mendapat tak dapat penuh pun walaupun sedikit, kamu boleh menggunakan apa yang telah saya ajar dalam kelas pembinaan karakter. Kamu boleh gunakan di luar PKN. Okey, nasihat kamu telah bermula. Jadi pintu pun telah dibuka, anda boleh rehat sekarang.